Karnival luas 3.0 telah pun berlangsung dengan meriah pada 30 hingga 31 Ogos 2025. Acara ini menjadi tumpuan ramai apabila pelbagai aktiviti menarik dianjurkan, melibatkan bukan sahaja warga tempatan malah juga penyertaan dari luar kawasan. Sebanyak 13 aktiviti berjaya digerakkan sepanjang 2 hari karnival ini. Antaranya ialah fun run, futsal, badminton, liga sepakan penalti, dan pertandingan karaoke, basking, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan Mobile Legend, bola baling, bola jaring, pameran serta jualan makanan. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian acara saya pada hari ini. Sebelum saya memulakan ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan padu daripada pelbagai pihak yang telah berjayakan Carnival 3.0 kita pada tahun ini ya. Sokongan yang hebat daripada YB kita. Pada hari ini pun kita didatangi oleh Kaunselor Datuk Victor ya, dan mewakilkan wakil daripada ya Datuk Seri Lee Kyun Sin, Menteri Pengangkutan, dan juga kita juga ada sokongan padu daripada Tuan wakil dari YB Tuan Tushuman, begitu juga dengan Mayor Ademi dan juga daripada wakil daripada Datuk Sebastian Ting. Jadi kita harapan kita sebab kita ni ya sukan Carnival luas ni kan, dia ni merupakan satu orang kata showcase kepada SMK luar, di mana kita membuka luas arena SMK luar ni untuk bukan hanya warga sekolah tetapi untuk sekolah-sekolah di daerah Miri, malahan kepada orang-orang luar sampai kita merangkumi ya. Sekarang ni ke seluruh pelosok Sarawak ya, ada yang datang daripada Kuching, Bintulu ya, daripada Mukah, dan ada kita dari Semenanjung Malaysia ya, dan juga daripada Brunei. Pada pagi 31 Ogos 2025, acara dimulakan seawal pagi dengan fun run sejauh 5 km. Aktiviti ini disertai dengan penuh semangat oleh peserta daripada pelbagai lapisan umur. Sepanjang karnival, suasana dipenuhi dengan gelak tawa, sorakan dan semangat kesukanan yang tinggi. Karnival luas 3.0 bukan sahaja menjadi medan mengasah bakat dan kecergasan, malah turut mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat setempat. Kehadiran orang ramai yang begitu menggalakkan membuktikan bahawa karnival ini berjaya mencapai matlamatnya sebagai platform riadah, hiburan dan komuniti.